saya Nurul Sulaita. Ni kawan saya, nama dia Rafizan Anak Raja Semi. Kita orang dari Universiti Malaysia Kelantan, Pekala Cepa. Kita orang nak buat interview sedikit lah mengenai subjek kita orang, iaitu asas pengurusan. So sebelum tu boleh saya tahu nama Encik? Saya Reza, Okey. saya Acting Operation Manager. Alright, Encik. Saya Fitri, Okey. IMR Corporate. Soalan pertama yang kita orang nak interview ni, planning. So, kalau macam bagi pendapat Encik, sebagai seorang pengurus hotel, apa yang Encik rancang untuk efektif lah pasal hotel Encik ni, macam planning lah, planning Encik. Sendirilah kan. So hotel ni biasanya dia ada berbagai-bagai bintang. Macam kita is 4 bintang. Dan ada hotel ada 3 bintang, 2 bintang, dan 1 bintang. Dan dia ada budget hotel. So dia setiap hotel dia ada planning masing-masing. Kita 4 bintang ni kita lebih kepada mohon apa, orang kata apa, more planning dia lebih pada bisnes, bisnes macam bisnes cari businessman kan, orang datang untuk bisnes, ada untuk event kan. So planning dia lebih kepada promotion lah. So promotion kita kebanyakan ni kita buat promotion macam on room promotion, F&B, tahu F&B kan, F&B food and beverage punya promotion. So plan dia kita kena tahu apa yang sepatutnya kita buat, ialah kita cari planning nak mempromosikan benda tu. Okay. Dan biasa kan you tahu kan, macam biasa Ramadan akan ada Ramadan buffet. So Ramadan buffet tu kita planning lah, kita nak jual harga berapa, and then kita nak tarik macam mana customer. Macam kita orang ada lucky draw macam tu. And then on bilik pula, biasanya hotel ni bilik dia bulan 11 hingga bulan 10, 11, 12 is low season. Sampailah bulan 1, bulan 2 dia low season because of monsoon kan. So in that time, planning kita orang ialah untuk bagi promotion rate. Contoh kalau rate kita 230 lebih, 230, so akan jadi mungkinlah akan jadi 150 to attract people, untuk attract orang datang dengan harga promotion, and then untuk kenal kita punya hotel. So that's our planning. And then satu lagi planning dia untuk ni lah, untuk lebih kepada event. So event macam kita ada promotion untuk event, untuk yang nak buat function kan, buat seminar ke apa. So kita that time kita akan lowerkan kita punya harga. Macam contoh, kalau biasa you jual 95 per pax satu orang, kita mungkin kita akan turun ke 50 ke 70 macam tu lah. Tapi depends on cost. Sebab hotel biasa dia akan jadi ada cost dia untuk orang kata apa, untuk balance up dengan promotion. Kalau dalam bab session organizing pula, kalau macam tu, macam mana Encik mengagikan tugas kat staff-staff dalam syarikat ni, dalam company ni? Sebab kita macam hotel ni banyak department. So dia ada housekeeping, dia ada front office, dia ada F&B, dia ada security, dia ada admin, dia ada account, semua lah tu. So we think that department, every HOD dia akan agih staff dia kerja dia orang, timing dia orang. Sebab macam roster kan, kita roster every month, ada roster. And then sama dengan cuti staff boleh apply before jadual keluar, jadual kerja keluar. Contoh jadual kerja keluar 1 hari bulan, so within that seminggu sebelum 1 hari bulan tu dah kena staff kena planning dah nak cuti untuk bulan, contoh bulan 4. So at this masa ni bolehlah dia nak apply cuti untuk bulan 5. So that HOD akan planning lah dia orang. Okay, you cuti berapa bulan, so dia arrangekan masa kerja dengan cuti. Because-nya cuti. Macam mana nak buat penyelarasan yang baik untuk dapat kurangkan masalah dalam organisasi? Ada satu masalah ni biasanya kita akan rujuk ke HR department dan juga Jabatan Tenaga Kerja lah kan, untuk dia punya SOP macam mana. Normally kalau yang staff-staff masalah ni, biasanya kita akan bagi warning letter lah. Warning letter pun kalau 3 warning letter, 3 kali. So warning letter tu atas kesalahan yang sama. Contoh dia datang lewat banyak kali, first warning letter, datang lagi lewat, second warning letter, datang lagi lewat,
third on letter. And then biasanya apabila third on letter tu dia akan digantung kerja. Apabila digantung kerja 2 minggu biasanya gantung kerja, you tak edakan kerja, and then kita straight dengan DI. DI tu maksudnya domestic inquiry. Kita pembicaraan dalaman. So within pembicaraan dalaman itu, so you kena macam you sebagai staff, you kena defend lah yourself. Kita ada mahkamah kita sendiri. Mahkamah masyarakat. Mahkamah syarikat. Kita kembali kepada staffing. Bagaimanakah Encik sebagai pengurus menambah baik 6 aktiviti staffing seperti perancangan tenaga kerja, pengambilan dan pemilihan pekerja, latihan dan pembangunan, ganjaran dan gaji, penilaian prestasi serta kenaikan pangkat. Saya start daripada apabila kita interview kan, kelayakan staff ni biasanya tidak semestinya you ada kelayakan macam diploma ke apa ke. Staffing biasanya kita akan lihat kelayakan you ada experience. Kalau you tengok hotel lain, you tengok dia punya vacancy punya ni 2 years experience. Jadi pengalaman yang penting lah. CJ itu nombor 2. Tapi apabila ada CJ, ada pengalaman, dan itu yang this is your first choice untuk kita ambil. Okay, untuk staffing. Dan staffing biasa setiap hotel dia depends on bilik. Beritahu dulu lah. Kalau contoh 274 bilik, kurang-kurangnya kena ada 200 staff. That one is star rating punya ni lah. Untuk hotel macam 4 bintang ke, macam kita 4 bintang, you ada 274 bilik, you kena ada 200 orang staff. So that one kita punya ni lah, kita punya hotel punya kriteria. Latihan biasanya pihak HR akan buat latihan. Biasanya akan buat latihan depends on department lah. Tapi biasanya hotel ni dia tidak kepada satu department, dia akan panggil semua department, lebih kepada customer service. Hotel ni lebih kepada customer service. Macam contoh how to greet guest, macam mana nak settle guest complaint. Because you pun tahu kan, hotel ni guest is always right. Dari segi leading, bagaimanakah Encik sebagai pengurus research, pengurus hotel menggunakan kaedah penyeliaan, komunikasi dan motivasi untuk memimpin pekerja? Dia lebih pada training juga lah. Dia lebih pada more on training. Mana dia macam saya berkata tadi, mana untuk staff kita kena ada training. Kita bagi training dia apa semua. So dia was penyelia apa semua, tidak sebenarnya you staff saja masuk training, penyelia pun masuk training juga. So untuk membuatkan staff tu akan kata apa, dipanggil supervisor bagi training, even ketua jabatan pun kena masuk training untuk you control your staff kan. Jadi benda macam tu bagi saya training dan training lah, Dia refresh balik. Setiap 3 bulan tu ada training. Kita refresh balik apa yang sebelum-sebelum. Seterusnya, kalau contoh ada pekerja yang kurang semangat atau motivasi, bagaimanakah Encik sebagai pengurus untuk bagi semangat semula? lebih kepada HR lah. Walaupun Dewan Mahir dia akan panggil staff tu, bagi semangat tu macam mana nak kerja you. I tengok you ni kerja ni macam down sikit ke semua, so kita bagi semangat balik, and then kita bagi dia punya profession. So kita more on bagi cuti dia, and then kita panggil dia untuk bagi motivasi supaya dia jangan lebih down sangat kan. Tapi biasanya kalau orang down ni, kita akan bagi dia cuti lah untuk dia relax dulu. So dia refresh balik. Bagaimanakah Encik sebagai pengurus melaksanakan membuat aktiviti kawalan untuk menetapkan standard prestasi hotel? Sama macam my boss cakap tadi, kita more on training. Prestasi staff ni, kalau kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita busy, so dia ada down dia tau. Dia kena marah dengan guest, dia kena makin hamur.
So dia ada down. Bila dia down ni, so yang itulah kita refresh dia balik. Kita bagi dia training. Kita pula ada club hotel club sukan. So sukan ni club ni aktif. Setiap minggu tu ada main bola ke apa ke, ada main bowling ke, pergi pantai ke, jungle trekking ke. Itu yang membuatkan staff ni akan rasa happy. And then kita ada annual dinner setiap tahun. Kita raikan staff. Bukan bermaksud dia orang datang kerja ni semata-mata nak kerja je. Tak. Kita juga ada kebajikan. Ada majlis. Lepas tu cara mengukur prestasi sebenar kerja. Kita tengok cara dia bekerja dari segi kedatangan, dari segi MC dia. Kalau dia betul-betul sakit, dia ada surat. Kalau dia MC tanpa surat, kadang-kadang dia absent, tak dalam kerja, lewat, itu yang kita biasanya kita akan bagi beberapa dulu lah, warning letter, and then gantung kerja, dan itu yang kita bagi tahu tadi. Pihak HOD akan berbincang, dan itulah decision dia akan buat. So macam mana Cik menangani pekerja yang tidak mencapai standard yang diingini? Kita bagi beberapa warning. Kita verbal dulu. Kita bagi lisan dulu. Warning letter sebanyak 3 kali. Last warning mahkamah yang kita cipta. Kebanyakan kalau staff punya mistake tu, biasanya macam kita akan verbal warning dulu. Verbal tu kita panggil dia lisan, okay, you buat gini tak boleh gini, okay. You buat sama lagi, saya kata dah first warning letter, second warning letter, third warning letter. So and then lepas dari tu baru dah makan. Sama je dia punya SOP dia sama. Itu saja soalannya. Itu saja.